Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika. Saya berasal daripada Johor Bahru. Saya telah dijangkiti COVID-19 varian baru pada bulan 5 hari itu. Dan saya ada kesemua simptom-simptom varian tersebut termasuk rashes dekat badan dan juga tangan. Pada mulanya saya cuma batuk dan demam. Tapi batuk yang sangat teruk lah. Lepas tu kesihatan saya semakin merosot bila saya dah tak ada dera rasa, dera bau. Saya pergi buat swab test dan doktor sahkan saya positif. Saya dah start sesak nafas sampai terpaksa guna oksigen untuk bernafas. Masa tu dekat rumah lagi lah sebab KKM tak ambil lagi. Saya diarahkan untuk kuarantin dekat rumah. Masa dekat rumah tu saya mengamalkan VR4 capsule, vitamin dan juga VKF untuk melawan virus ni. Detik yang saya paling tak boleh lupa sekali masa saya kena serang teruk, badan-badan saya semua bisa, saya demam dengan sesak nafasnya. Masa tu saya makan VR4 capsule ni dekat 20 biji. Itu pun saya tak sempat nak kira satu-satu macam ni. Saya buka, saya togak macam ni sampai penuh masa tu kat dalam mulut. Alhamdulillah, besok saya bangun, saya dah ada selera makan sikit. Sebab bila kena COVID ni, kita dah langsung tak ada selera nak makan. Badan kita akan memang lemah, kita tak ada dera rasa, dera bau, dengan cerit-beritnya lagi. Tak lama kemudian, hospital ambil saya untuk rawat saya lah dekat HSA Johor Bahru. Saya mengamalkan produk-produk ni juga. Saya bawa kat sana. Masa doktor check saya, doktor x-ray paru-paru saya masa tu, Alhamdulillah okey. Walaupun pada mulanya saya punya paru-paru memang dah teruk sebab saya batuk teruk sampai dah kena pakai oksigen. Doktor cakap saya punya paru-paru dah dijangkiti kuman. Tapi sebab saya mengamalkan ketiga-tiga produk ni, Alhamdulillah paru-paru saya pun beransur baik. Kuman pun dah makin tak ada. Kiranya macam saya dah dekat hospital tu dah tak guna oksigen. Dekat sana saya pun ada berkongsi kebaikan produk-produk Volta ni dengan seorang makcik tu. Dia pun dapat lawan sakit ni. Doktor pun sampai terperanjat, doktor sampai terkejut. Dia tanya saya macam mana saya boleh survive lawan virus ni sebab ni varian baru. Doktor cakap kebanyakannya memang tak selamat sebab umum pun tahu kan COVID ni memang bahaya, lagi-lagi varian baru. Saya amalkan produk ni, Alhamdulillah rashes kat badan saya pun makin kurang. Saya punya paru-paru pun makin membaik. Dekat sini saya memang sangat-sangat berterima kasih kepada Tuan Ismail Cik Ani kerana menghasilkan produk-produk yang sangat membantu. Saya memang sangat-sangat sarankan orang-orang di luar sana, sama ada yang kena COVID ke ataupun yang memang tak kena COVID ke, yang ada sakit kronik, memang wajib amalkan produk ni sebab dia memang sangat membantu. Saya dah pernah rasa betapa seksanya kena COVID. Dengan kesemua simptom virus tersebut saya ada. Dan kat sini saya nak bagi tahu, walaupun sekarang saya dah bebas daripada COVID, saya masih mengamalkan produk-produk ni sehingga sekarang. Sebab saya kalau boleh dah tak nak kena virus tu. Selain kita duduk dekat rumah, kita kena amalkan pemakanan yang sihat, supaya badan kita boleh lawan virus-virus jahat kat luar dan boleh tingkatkan imun badan kita. Assalamualaikum.